Potong. Nasi kalau Jitra bang Ya betul bang. Jitra ori bang Ya insyaAllah. Oh, lauk apa tu bang? Lauk apa tu bang? Lauk kita orang ada ayam bawang bang, ayam Bali. Oh, ayam Bali. Ni this one ayam Bali. Okey. Combine daripada ayam masak merah dengan ayam kecap. Inilah ayam Bali. Okey. Lagi bang. Kita orang ada telur sotong. Telur sotong. Wah, ni dia. Telur sotong. Ni dia. Besar dapat. Yang ni ikan bawal. Ikan bawal. Ayam goreng. Ayam madu. Ayam madu. This one ayam madu. Okey. And last daging masak hitam. Oh, daging masak hitam bang Ya betul. Cakap menu ni bang. Aduh, okey bagi saya yang set telur sotong. Telur sotong Kuah campur tak bang? Ha? Kuah campur tak? Kuah campur. Buat banjir bang Banjir boleh. Bon nasi kandar. Telur sotong. Abang nak bendi tak? Bendi boleh bang. Boleh. Nasi kandar tak kena bendi tak lengkap lah. Ayam madu bang. Ayam madu. Yes. Nasi Kalut Jitra ni dah berapa tahun dah bang kat sini? Kita start buka pada tahun 2019. Maksud dah berapa tahun dah? 6 tahun dah. 6 tahun. Ada cawangan lain ke bang? Ke itu satu? Cawangan sekarang ni ada dekat Stesen 7 Shah Alam saja. Oh, ini satu-satunya. Ya, betul. So, kalau nak tak ada tempat lain kena datang sini. Kena datang sini. Sehari bang anggaran berapa banyak terjual bang? Biasa kalau untuk hari biasa nasi boleh habis dalam 30 atau 40 kilo lah kalau hari 30-40 kilo lah. Ya betul. Okey. Kalau weekend bang? Weekend kurang lebih 60-50 lah. 60-50? Ya betul. Oi, itu 6 kampik lah tu Ya betul. Tutup hari apa bang? Kita orang tutup hari Jumaat saja. Tutup hari Jumaat. Ya betul. Pukul 9 sampai pukul 9 malam. 9 sampai 9 malam? Ya betul. 12 jam bang Kalau saya nak beritahu kawan-kawan lah, kedai ni kat mana bang? Macam mana bang? Kedai dekat Stesen 7 Shah Alam, dia belakang ICT je dekat. Belakang ICT. Okey. Okey, ni bang. Abang punya nasi balik. Mantap. Okey bang. Sur bang, sur. Sur. Okey, minta saya santap dulu bang Boleh. Alright.